Bumi Andalas, mantap. Bumi Andalas, mantap. Masih terima konsol. Servis dilakukan, diterima serangan daripada Parlau. Kita lihat, iya, kurang sempurna pukulan daripada Parlau sehingga merupakan satu angka kembali untuk LAC. Siap konsol. Servis dilakukan, diterima kali ini kita serangan daripada Parlau. Iya, keras sekali pukulan daripada Parlau sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. Servis dilakukan, terima kali ini kita serangan daripada LAC. Dari sentuhan dilakukan oleh pemain LAC sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. 2 sama. Daripada Parlau melakukan servis dilakukan, diterima kali ini kita serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada Leba sehingga merupakan satu angka untuk LAC. 3-2. Servis dilakukan, iya, tampaknya sedikit melebar dari lapangan Parlau. 3 sama, satu angka untuk Parlau. Pau melakukan iya, dikembalikan begitu saja kali ini. Masih bisa selamatkan kembali bola dikuasai oleh Parlau kali ini. Serangan dari Parlau, sedikit sentuhan, masih bisa ukir kali ini. Dikembalikan begitu saja, kita lihat.
Bola kali ini dikuasai oleh LAC. Masih bisa selamatkan, kita lihat. Iya, karena sekali pukulan dari Randa tidak bisa terima dengan baik oleh pemain Parlau. 4-3, satu angka kembali untuk LAC. Herman mengkonsol. Servis dilakukan. Terima kali ini kita serangan daripada Parlau. Iya, masih bisa berbukit kali ini. Kita lihat dikembalikan begitu saja kali ini daripada Leba. Iya, sedikit melebar dari. Iya, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain Parlau sehingga maka satu angka untuk LACB. 5-3, masih Herman mengkonsor. Servis dilakukan. Terima kali ini kita serangan daripada Parlau. Sedikit sentuhan, masih bisa kali ini. Kita lihat jangan. Iya, kurang sempurna pukulan daripada tim sehingga berangkat satu angka untuk Parlau. 4-5. Konsor. Servis dilakukan. Terima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Tampaknya tidak bisa berukir dengan baik oleh pemain Parlau sehingga memakan satu angka untuk LAC. Lewat mengkonsol. Servis dilakukan. Terima kali ini serangan daripada Parlau masih bisa dikembalikan dari satu angka untuk LAC. Servis dilakukan. Terima kali ini kita serangan daripada Parlau. Iya, masih bisa berukir. Iya, kurang sempurna pembelian bola daripada LAC sehingga memakan satu angka. Resti mengkonsol. Servis dilakukan. Iya, kurang sempurna pengamatan bola daripada LAC. 6-7. Masih daripada Resti mengkonsol. Servis dilakukan. Terima kali ini serangan daripada LAC. Masih bisa tampaknya dari sentuhan. Iya, dibiarkan begitu saja oleh pemain LAC. 7-sama. Servis dilakukan. Terima kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada CM sehingga merupakan satu angka untuk LAC. 8-7. Servis dilakukan. Terima kali ini serangan daripada Parlau. Jadi kesentuhan. Masih sekali ini kita lihat serangan daripada Evigo. Masih sekali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Jadi kesentuhan tampaknya sehingga merupakan satu angka untuk LAC. 9-7. Masih Randa mengkonsor. Servis dilakukan. Serangan daripada Parlau kali ini kembalikan begitu saja bola dikuasai oleh LAC. Kita lihat. Iya, ke arah sekali bola sehingga merupakan satu angka untuk LAC. Masih Randa mengkonsor. Servis dilakukan. Kurang sempurna servis daripada Randa sehingga merupakan satu angka. Eko mengkonsor. Terima kali ini kita serangan daripada LAC masih bisa tampaknya dikembalikan daripada Parlau. Sedikit saja masih bisa samakan, kita lihat dikembalikan begitu saja bola dikuasai oleh Parlau kali ini. Kita lihat serangan daripada LAC. Sedikit sentuhan dari LAC. Sehingga satu angka untuk LAC. 11-8. Servis dilakukan daripada Jun. Masih bisa kali ini serangan daripada Parlau. Kita lihat back attack. Keras sekali, masih iya kurang sempurna terangan bola daripada Randa sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. 9-11. Doni mengkonsol. Servis dilakukan. Diterima kali ini, masih bisa kita lihat. Sedikit sentuhan, diterima kali ini serangan daripada daripada Enrico. Masih bisa kembalikan kali ini. Kita lihat pada LAC dari satu angka untuk LAC. Plus mengkonsol. Iya, tampaknya pelanggaran kali ini daripada Parlau sehingga memakan satu angka. Iya, mengkonsol. Terima kali ini kita serangan daripada Parlau. Iya, jauh melebar dari lapangan LAC. 14-9, satu angka kembali untuk siap mengkonsol. Servis dilakukan. Diterima kali ini serangan daripada Parlau. Kita lihat. Diterima oleh tim kali ini kita lihat. Iya, servis dengan Parlau sehingga maka satu angka kembali untuk LAC. 15-9. Pertandingan malam hari ini berada di pinggir lapangan tokoh kita.
Biko balik. Oke, kamu baru deh. Servis dilakukan. Iya, terima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, tidak bisa diperkirakan baik oleh pemain LHC sehingga memakan satu angka untuk Parlau. 10-15. Raffi mau konser. Servis dilakukan, melambung tinggi diterima kali ini daripada LHC. Serangan daripada LHC kita lihat. Iya, kurang sempurna pukulan daripada ya sehingga memakan satu angka kembali untuk. Masih daripada Raffi mau konser. Servis dilakukan, melambung tinggi diterima kali ini daripada F. Serangan daripada LHC keras sekali, tidak bisa diterima oleh pemain Parlau sehingga memakan satu angka kembali untuk L. Konser. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Keras sekali, masih bisa tampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain LHC sehingga memakan satu angka untuk Parlau. Kita lihat keras sekali pukulan di Randa, masih bisa terima kali ini serangan daripada Parlau. Beketek. Iya, sedikit melebar dari lapangan LHC sehingga memakan satu angka untuk LHC. 17-12. Servis dilakukan. Terima kali ini kurang sempurna, masih bisa dikembalikan. Kita lihat servis sentuhan, iya kurang sempurna bola daripada Parlau sehingga memakan satu angka kembali untuk LHC. 18-12. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Keras sekali, tidak bisa diukir dengan baik oleh pemain LHC sehingga memakan satu angka. Bisa lakukan, diterima kali ini serangan daripada LHC. Iya, tidak bisa diukir dengan baik oleh pemain Parlau sehingga memakan satu angka untuk LHC. 19-13. Bisa lakukan, diterima kali ini masih bisa dikembalikan. Kita lihat kali ini serangan daripada LHC. Iya, tampaknya jauh melebar pukulan dari Brian Viko sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. 14-19. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada LHC. Masih bisa selamatkan kembali bola dikuasai oleh Parlau. Pukulan keras, masih bisa terima kali ini serangan daripada LHC. Dari kesentuhan, masih bisa selamatkan kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa dikembalikan, kali ini bola dikuasai oleh LHC. Serangan daripada LHC. Iya, kita lihat dari kesentuhan, dibuat kemudian oleh Parlau sehingga memakan satu angka kembali untuk LHC. 20-14. Servis dilakukan, diterima kali ini kita serangan dari Parlau. Iya, kurang sempurna daripada Parlau sehingga merupakan satu angka untuk. Servis dilakukan, diterima kali ini kita serangan daripada Parlau. Iya, servis daripada Parlau sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. 15-21. Eko mengkonser. Gila ya serangan dari para Parlau. Ya, pelanggaran dilakukan oleh LHC sehingga maka satu angka untuk Parlau. 16-21. Bukan, diterima kali ini kita serangan daripada LHC. Kalah sekali pukulan dari para Randa, tidak bisa diukir dengan baik oleh pemain Parlau. 22-16. Servis dilakukan dari LHC. Terima kali ini serangan daripada Parlau. Kita lihat masih bisa kali ini bola dikuasai oleh LHC. Kita lihat dikembalikan oleh begitu saja. Iya, tampaknya kurang sempurna blokir daripada pemain LHC. 17-20. Servis dilakukan. Diterima kali ini kita lihat serangan daripada LHC sedikit sentuhan sehingga memakan satu angka kembali untuk LHC. 23-17. Servis dilakukan. Masih bisa kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Keras sekali, jauh melebar dari lapangan LHC. 24-17. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, masih bisa blokir, dikembalikan bisa kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, tampaknya kurang sempurna daripada Parlau. 25-17. 1 set pertama dimenangkan oleh LHC. Parlau, diterima kali ini serangan daripada LHC. Kita lihat Lebak, seri sentuhan daripada Lebak, masih bisa dikembalikan kali ini serangan daripada Parlau. Iya, kurang sempurna pembelian bola daripada Parlau. Satu angka pertama untuk LHC. 1-0. Servis
Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Sedikit sentuhan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain LHC. Satu sama. Eko Mogansor, terima kali ini kita lihat serangan daripada Randa. Iya, keras sekali pula daripada Randa, tidak bisa diblokir dengan sempurna oleh Parlau. 2-1. Servis dilakukan daripada Herman. Masih sekali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Keras sekali, masih bisa tambahkan kita lihat serangan daripada LAC. Iya, tampaknya dibiarkan begitu saja oleh pemain Parlau sehingga maka 1 angka untuk LAC. 3-1. Masih Herman. Semangat Pak Wo. Servis dilakukan, melambung ini depannya jauh-jauh lebar dari lapangan Parlau. 2-3. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Sedikit sentuhan. Iya, masih bisa dikembalikan. Masih bisa blokir kali ini serangan daripada LAC. Masih bisa tampaknya kembali serangan daripada LAC. Dari Pelacun masih bisa selamatkan kali ini serangan dari Parlau. Sedikit sentuhan kali ini serangan daripada LAC. Hebat, keras sekali bukan daripada Leba sehingga memakan 1 angka kembali untuk LAC. 4-2. Serangan daripada Parlau kita lihat. Iya, kurang sempurna pukulan daripada Parlau. 5-2. 1 angka kembali untuk LAC. Hebat Mogansor. Terima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Sedikit sentuhan, masih bisa selamatkan kembali serangan daripada sekarang sekali masih bisa kali ini kita lihat tek-tek daripada Leba, masih bisa selamatkan daripada Parlau. Dikembalikan begitu saja, bola dikuasai oleh LAC kali ini serangan daripada LAC. Iya, tampaknya jauh melebar pukulan daripada Randa sehingga merupakan 1 angka untuk Parlau. 3-5. Dani Mogansor. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada CF, masih bisa selamatkan kembali bola dikuasai oleh Parlau. Diterima kali ini daripada LAC, kita lihat daripada CF. Sedikit sentuhan, masih bisa selamatkan kali ini. Iya, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain Parlau sehingga maka 1 angka untuk LAC. 6-3. Diterima kali ini serangan daripada Parlau. Dikembalikan begitu saja, bola dikuasai oleh LAC kali ini serangan. Iya, sedikit sentuhan dibiarkan begitu oleh pemain Parlau. 7-3. 1 angka kembali untuk Anda. Terima kali ini kita lihat masih selamatkan oleh Pak Wu. Kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali bola dari Buku, masih bisa selamatkan kali ini serangan daripada Parlau. Dikembalikan begitu saja, bola dikuasai oleh LAC kali ini serangan daripada LAC. Iya. Ada Erhan sehingga merupakan 1 angka kembali untuk LAC. 8-3. Masih Randa Mogansor, servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, masih berbukir dengan rapi oleh pemain LAC sehingga memakan 1 angka kembali untuk LAC. 9-3. Masih bisa blokir, jauh kali melebar blokir daripada pemain LAC sehingga memakan 1. Iya, kurang sempurna servis daripada Rafki sehingga memakan 1 angka untuk LAC. 10-4. Dari Mogansor, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, sedikit sentuhan, masih bisa samakan kali ini serangan daripada LAC. Tampaknya 1 angka kembali untuk LAC. 11-4. Kali ini serangan daripada Parlau, dikembalikan begitu saja kita lihat. Iya, masih bisa, kurang sempurna berenang bola daripada Lema sehingga merupakan 1 angka untuk Parlau. 5-11. Servis dilakukan oleh Eko kali ini serangan daripada LAC. Iya, masih bisa selamatkan kembali serangan daripada Parlau. Kita lihat keras sekali. Iya, kurang sempurna berenang bola daripada LAC sehingga memakan 1 angka untuk Parlau. 6-11. Eko Mogansor, diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC sehingga memakan 1 angka kembali untuk LAC. 12-6. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Masih bisa blokir, kita lihat bola dikuasai oleh LAC kali ini serangan daripada LAC, masih bisa dikembalikan, kita lihat dikembalikan begitu saja oleh Parlau. Diterima kali ini serangan daripada LAC, kita lihat. Iya, kurang sempurna blokir daripada pemain LAC sehingga maka servis dilakukan. Diterima kali ini kita lihat serangan daripada
Iya, tampaknya masih bisa diblokir dengan baik oleh pemain Parlau. 8-12. Dani melakukan serve. Kita lihat serangan daripada LAC masih bisa tampaknya kurang sempurna terima bola daripada Parlau. 13-8. Erhan melakukan serve. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa blokir tampaknya satu angka kembali untuk LAC. 14-8. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Sedikit saja tampaknya jauh melebar dari lapangan LAC. 15-8. Servis dilakukan, masih bisa tampaknya kembali serangan daripada Parlau. Dikembalikan begitu saja kali ini serangan daripada LAC. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain LAC sehingga memakan satu angka untuk Parlau. Eko melakukan serve, diterima kali ini serangan daripada LAC. Ya, keras sekali pukulan daripada Randa, tidak bisa diblokir dengan baik oleh pemain Parlau. 16-9. Servis dari Herman. Diterima kali ini kita lihat masih bisa kembalikan. Iya, kurang sempurna pembelian bola daripada Parlau. 17-9. Satu angka kembali untuk LAC. Herman Konser. Masih bisa kali ini serangan daripada Parlau kita lihat. Dikembalikan begitu saja kali ini. Kita lihat bola dikuasai oleh. Iya, kurang sempurna attack daripada Afriko sehingga memakan satu angka untuk Parlau. Konser. Diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Iya, kurang sempurna penerima bola daripada Paul sehingga merupakan satu angka untuk LAC. Hebat Konser. Diterima kali ini masih bisa selamatkan, dikembalikan begitu saja daripada Parlau. Ya, jauh melebar dari lapangan LAC. 19. Diterima kali ini masih bisa selamatkan, kita lihat. Keras sekali, masih bisa kurang sempurna penerima bola daripada Ferry sehingga merupakan satu angka untuk Parlau. 11-19. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada Randa, tidak bisa diblokir dengan baik oleh pemain Parlau. 20. Randa melakukan serve. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Sedikit sentuhan, dikembalikan begitu saja bola dikuasai LAC. Kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada Afriko, tidak bisa diblokir. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, diterima kali ini kita lihat bola dikuasai oleh LAC. Serangan daripada LAC kali ini. Sedikit sentuhan daripada Afriko, bola dikuasai oleh Parlau. Iya, tampaknya blokir kurang sempurna daripada LAC. 12-22, satu angka. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Sedikit sentuhan daripada Erhan sehingga maka satu angka kembali untuk LAC. 23-12. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, jauh melebar dari lapangan LAC. 24-12. Masih dari Mokansor, servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau kita lihat. Sedikit sentuhan, masih bisa kembalikan kali ini, masih daripada Parlau melakukan serangan. Iya, kurang sempurna bola daripada Parlau. 25-12, set kedua dimenangkan oleh LAC. Sama daripada Afriko. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, masih bisa selamatkan kembali bola dikuasai oleh LAC kali ini. Kita lihat serangan daripada. Iya, kurang sempurna bola daripada Parlau sehingga maka satu angka kembali untuk LAC. 1-0. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa selamatkan kali ini, kita lihat serangan daripada LAC. Back attack daripada Afriko. Dari kesimpulan, iya kurang sempurna bola daripada Parlau sehingga maka satu angka kembali untuk LAC. 2. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, keras sekali pukulan daripada Leba sehingga merupakan satu angka kembali untuk LAC. 3.
Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau, kita lihat. Iya, masih bisa kembalikan bola dikuasai oleh LAC kali ini. Dari kesentuhan berada Pak, masih selamatkan kali ini, kita lihat serangan daripada Parlau. Ya, masih bisa terima kali ini serangan daripada Eviko Beketek. Iya, keras sekali, masih bisa kembalikan. Kurang sempurna pengambil bola daripada Parlau sehingga mendapatkan 1 angka untuk masih Eviko melakukan servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Dari kesentuhan diterima kali ini serangan daripada LAC, kita lihat Beketek dari Treviko kurang sempurna sehingga mendapatkan 1 angka untuk Parlau 1-4. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada iya, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau, kita lihat. Iya, masih berkira ngarapi oleh tim sehingga mendapatkan 1 angka untuk LAC 62. Servis dilakukan, terima kali ini serangan daripada Parlau. Dari kesentuhan masih bisa selamatkan kembali bola ke LAC, kita lihat dari kesentuhan dari bola lebar sehingga mendapatkan 1 angka untuk LAC 72. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, kurang sempurna blokir daripada pemain LAC sehingga mendapatkan 1 kali ini serangan daripada LAC, kita lihat. Masih bisa selamatkan. Iya, kurang sempurna pengambilan bola daripada Parlau. 8-3. Herman melakukan servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau, kita lihat. Iya, kurang sempurna blokir dari pemain LAC sehingga mendapatkan 1 angka untuk Parlau 4-8. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Servis kesentuhan, dia tampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain LAC. Doni melakukan serve, diterima kali ini, kita lihat serangan daripada Leba. Wah, tampaknya kurang sempurna terima bola daripada Parlau 95, 1 angka kembali. Leba melakukan serve, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Masih tampaknya, kita lihat serangan daripada LAC. Dari kesentuhan, diterima kali ini serangan daripada Parlau, keras sekali. Pukulan daripada Dani 6-9. Dari kesentuhan masih bisa kembalikan kali ini. Dari kesentuhan daripada Parlau, dikembalikan bola serangan daripada Eviko. Dari kesentuhan masih bisa selamatkan kali ini. Iya, keras sekali pukulan daripada Eviko. Masih bisa terima kali ini serangan daripada Parlau. Iya, tampaknya kurang sempurna terima bola daripada LAC. 7-9, 1 angka kembali untuk Parlau. Reski melakukan servis dilakukan. Iya, dibiarkan biru saja oleh pemain LAC. 8-9. Masih berharap melakukan servis dilakukan, melambung tinggi, terima kali ini serangan daripada LAC, kita lihat keras sekali pukulan daripada Tun sehingga melakukan 1 angka untuk LAC 10-8. Melakukan servis dilakukan, iya tampaknya pelanggaran daripada pemain LAC sehingga servis dilakukan, terima kali ini, kita lihat serangan daripada LAC. Dari kesentuhan masih selamatkan kali ini serangan daripada Parlau, kita lihat keras sekali, ya jauh-jauh lebar dari lapangan LAC. Servis dilakukan, diterima kali ini, kita lihat serangan daripada Parlau, dikembalikan begitu saja, kurang sempurna kembali bola daripada Parlau. 12-9, 1 angka kembali untuk LAC. Masih berada melakukan servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau, kita lihat. Iya, jauh-jauh melebar dari lapangan sehingga merupakan 1. Servis dilakukan oleh Erhan kali ini, diterima. Kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, kurang sempurna terima bola daripada Lebak sehingga merupakan 1 angka untuk Parlau 10-3. Dani bukan serve, diterima kali ini serangan daripada LAC. Dari kesentuhan masih sesamakan, kita lihat. Iya, kurang sempurna terima bola daripada LAC 11. Servis dilakukan, diterima kali ini, kurang sempurna, masih bisa dikembalikan, kita lihat bola dikuasai oleh Parlau kali ini. Iya, jauh-jauh lebar. Iya, tampaknya 1 angka untuk iya.
Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali, masih bisa selamatkan kali ini. Kita lihat serangan daripada Parlau, sedikit sentuhan. Kali ini bola dikuasai oleh LAC, keras sekali pukulan daripada CF, masih bisa dikembalikan. Kita lihat sedikit melebar dari lapangan LAC. 14-12. Servis daripada Epiko kali ini terima begitu saja tanpa serangan daripada kurang sempurna pembeli bola daripada Parlau. 15-12. Satu servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Kita lihat keras sekali, tidak bisa diblokir dengan sempurna oleh pemain LAC. 13-15. Servis dilakukan, diterima kali ini kita serangan daripada LAC. Masih selamatkan kali ini serangan daripada Parlau. Keras sekali pukulan daripada Parlau sehingga servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Masih bisa berkira rapi oleh pemain Parlau. 15 sama, satu angka kembali untuk Parlau. Masih daripada Parlau melakukan serve. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada LAC. Lebar, masih bisa tampaknya kurang sempurna berkir daripada pemain Parlau. 16-15, satu angka. Servis dilakukan, diterima kali ini serangan daripada Parlau. Kita lihat masih bisa terima kali ini serangan daripada LAC. Keras sekali pukulan daripada Chun sehingga memakan satu angka kembali untuk LAC. 17-15. Terima kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa tampaknya kurang sempurna lukir daripada pemain LAC sehingga merupakan. Terima kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat lebar, keras sekali, masih bisa terima kali ini serangan daripada Parlau. Sedikit sentuhan, masih bisa terima kali ini serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada lebar, masih bisa selamatkan kembali serangan daripada Parlau. Kita lihat dikembalikan begitu saja, bola dikuasai oleh LAC kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat lebar. Iya, keras sekali, sedikit lebar daripada lapangan LAC, berkir daripada pemain Parlau. Dan servis dilakukan, iya kurang sempurna bola daripada Parlau. 19-16, satu angka kembali untuk LAC. Kali ini kita lihat bola dikuasai oleh Parlau. Keras sekali pukulan dari para pemain Parlau sehingga memakan satu angka untuk Parlau. Pada pemain LAC dari kesentuhan daripada lebar, diterima kali ini serangan daripada pemain Parlau. Iya, tampaknya daun lebar Kanser. Diterima kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa terima kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat. Iya, keras sekali pukulan daripada Epiko, namun sedikit lebar kali lapangan Parlau. Satu angka. Servis dilakukan. Diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Jauh lebar dari lapangan Parlau. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Iya, keras sekali pukulan daripada Epiko sehingga mereka satu angka untuk LAC. 21-19. Mantap. Servis dilakukan, diterima kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, masih bisa dikuasai oleh Parlau. Kali ini diterima, kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, jauh tampaknya mengenai tangan. Dari kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat back attack daripada lebar, kurang sempurna bermain dari Parlau. 22-20, satu angka kembali untuk LAC. Dikuasai oleh Parlau. Kali ini diterima, kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, jauh tampaknya mengenai tangan. Dari kali ini kita lihat bola dikuasai oleh Parlau. Keras sekali pukulan dari para pemain Parlau sehingga memakan satu angka untuk Parlau. Pada pemain LAC dari kesentuhan daripada lebar, diterima kali ini serangan daripada pemain Parlau. Iya, tampaknya daun lebar Kanser. Diterima kali ini serangan daripada Parlau. Masih bisa terima kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat. Iya, keras sekali pukulan daripada Epiko, namun sedikit lebar kali lapangan Parlau. Satu angka. Servis dilakukan. Diterima kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Jauh lebar dari lapangan Parlau.
Dikuasai oleh Parlau, kali ini diterima. Kita lihat serangan daripada Parlau. Iya, jauh tampaknya mengenai tangan. Dari kali ini serangan daripada LAC. Kita lihat back attack daripada Leba, kurang sempurna bermain dari Parlau. 22-20, satu angka kembali untuk LAC. Servis dilakukan, diterima. Kali ini kita lihat serangan daripada Parlau. Masih terkembalikan, tampaknya kurang sempurna bermain bola daripada pengembalian bola daripada Parlau. 2 servis dilakukan, kurang sempurna terima bola daripada Parlau. 24-20, satu angka kembali untuk LAC. Mantap. Masih Ranmu Konser. Iya, masih bisa kali ini kita lihat seri kesentuhan, masih bisa samakan daripada LAC kali ini. BKT daripada kurang sempurna BKT daripada Leba. 21-24, satu angka kembali. Dani Mukansor, servis dilakukan, diterima. Kali ini kita lihat serangan daripada LAC. Satu angka kembali untuk LAC. Sehingga bermain pada malam hari ini dimenangkan oleh LAC. LAC berhak menuju ke babak final. Dan kita ucapkan kemenangan LAC. Kemudian malam ini kita ucapkan kemenangan Parlau yang telah ikut berpartisipasi dalam turnamen Olimpiade Selatan. Selamat kepada tuan rumah LAC untuk masuk final. Mudah-mudahan kita juara. Mari kita kepada seluruh masyarakat, saya mohon untuk dukungannya kepada LAC pada hari Jumat di final. Mudah-mudahan kita berharap LAC juara. Bumi adalah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masyarakat Selayung, khususnya Nagari Selayung di Kecamatan Lepung, Kabupaten Solo, Sumatera Barat ya. Banyak terima kasih untuk masyarakat yang telah mendukung dan mensupportkan acara volleyball di Selayung. Oke, buat teman-teman pers, jangan lupa nonton kami di hari Jumat di tempat di Selayung, Solo, Sumatera Barat.